Kesilapan yang kedua ialah dia jual emas tanpa sebab. Sebab naik je. Ada penyimpan emas saya pun macam tu. Oh, saya nak jual lah. Kenapa nak jual? Dia tanya. Nak jual sebab nak ambil untung. Alamak. Bukan terdesak, bukan. Sebab nak ambil untung. Itu juga kesilapan. Dia jual sewenang-wenangnya. Sebenarnya itu bukan mindset seorang penabung. Ia pelabur. Okey, pelabur ni maksud dia beli pada harga rendah dan jual pada harga tinggi. Tuan-puan percayalah, orang yang menabung emas ni last sekali akan menang. Kerana orang menabung emas ni sampai satu masa emas dia banyak. Bagi pelabur yang buy low sell high tadi tu, emas entah ke mana, keuntungan pun dah habis dah diguna entah ke mana. Elakkan jual sewenang-wenangnya. Kerana emas ni, tuan-puan lagi lama tuan-puan simpan, lagi tinggi keuntungan dia. Kenapa nak jual sekarang? Kalau tuan-puan beli setahun, dah untung naik 20%. Kalau 5 tahun simpan, naik 82%. Kalau 10 tahun simpan, dah naik lebih daripada 100%. Jadi kenapa jual sekarang? Melainkan tuan-puan sekarang terdesak. Itu cerita lain. Terdesak tu bukan fikir dia untung rugi dah. Kan? Orang yang terdesak ni, dia jual apa yang dia ada asalkan dia boleh settlekan masalah dia. Betul tak? Itu terdesak.